Level 1, 2, 3, 4. Memang terang guys. Kalau korang cari multifunctional work light paling terang, yang ni lah jawapan dia guys. Okey guys, dekat depan aku sekarang ni ada sebiji lampu kerja multifungsi. Kenapa lampu ni dilabelkan sebagai multifungsi guys? Okey, jom aku cerita dekat korang. Okey, lampu ni kan, first sekali memang sesuai untuk korang buat aktiviti outdoor tau. Terutama waktu malam lah. Contoh korang nak pergi bercamping, hiking ataupun memancing. So, lampu ni memang membantu tau. Tapi bukan sekadar untuk menyuluh je guys. Sebab kalau korang tengok dekat bahagian belakang ni, siap ada slot USB lagi tau. So, slot USB ni korang boleh charge handphone korang guys. Katakanlah korang tengah bercamping, lepas tu tiba-tiba tak ada sumber elektrik. So, korang boleh pakai sebagai alternatif kecemasan. Lepas tu dekat bahagian belakang ni ada satu button untuk korang nyalakan lampu emergency. So function lampu ni, contoh korang tersadai dekat tepi jalan, korang boleh pakai lampu ni untuk alertkan pemandu-pemandu lain. Okey, yang ketiga of course lampu ni sendirilah. Dekat bahagian pemegang ni ada satu magnet tau. So korang boleh gantung lampu ni dekat mana-mana yang korang perlu. Contoh macam ni kan, korang nak repair kereta waktu malam, korang boleh lekatkan je dekat bahagian atas ni. So then engine bay kereta korang terus nampak terang macam ni guys. Okey, lepas tu pemegang dia ni korang boleh adjust tau. Boleh buat macam ni juga guys untuk letak dekat permukaan yang rata. Kalau lampu ni terlalu silau untuk korang boleh adjust dekat sini, bagi dia warm color sikit guys. Body lampu ni pula memang tahan lasak guys. Aku dah baling beberapa kali dan still lampu dia menyala dengan elok dan cermin depan ni tak pecah. Kalau basah terkena air hujan sikit-sikit macam ni pun tak ada masalah. So guys, lampu ni kalau boleh standby lah satu dalam kereta. Sebab kita tak tahu bila kita perlukan lampu ni guys. So macam biasa guys, kalau berminat boleh tekan beg kuning sekarang.